Okay, dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda macam mana cara nak menggunakan satu apps ni yang dinamakan sebagai Nano Storyboard. Nanti saya bagi tahulah mana nak dapatkan ni. Link sebenarnya ada dekat description, anda boleh tengok dekat situ. Okey, sebelum tu saya nak cerita dulu kenapa kita nak gunakan Nano Storyboard ni. Okey, kita nak pakai Nano Storyboard ni sebab antara masalah utama apabila kita nak buat video adalah nak menghasilkan prompt. Kita tak pandai nak menghasilkan prompt. Kita tahu jalan cerita. Contohnya kalau kita buat produk sembelit, misal kata kita tahu jalan cerita. Contohnya seorang lelaki yang sedang menghadapi sembelit tergesa-gesa pergi ke tandas. Itu kita boleh buat. Tapi apa yang kita tak boleh buat, yang selalu jadi masalah termasuk saya sendiri, adalah detail dia punya scene tu, dia punya prompt tu. Yang tu yang kita tak boleh buat. Jadi Nano Storyboard ni menyelesaikan masalah tersebut. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu apps ni kita boleh dapat dalam community PK VIP ni. Apa dia PK VIP ni? Dia adalah lubuk AI, segala tool, segala benda yang sentiasa ada update. Kita cuma satu kali bayar sahaja, tapi dia punya update tu dari semasa ke semasa. Saya dah gunakan ilmu dalam ni untuk menghasilkan duit commission dekat affiliate TikTok. So saya rasa semua orang ataupun siapa-siapa nak belajar memang patut join dengan grup ni. Okey, tanpa berlengah masa, saya tunjukkan kepada anda macam mana cara menggunakannya. Katakan sekarang ni kita nak buat satu storyboard tentang ulat air lah, contoh. Yang bestnya tentang storyboard ni adalah kita boleh pilih visual jenis apa. Miniature ke, pixar ke, anime ke, realistik ke, ataupun apa-apalah, ataupun custom boleh. Okay, ni katakanlah kita ambil 3D lah, misal kata kita ambil 3D. Okay, genre dia boleh horror, boleh action, boleh emotional, boleh documentary. Katakanlah kita ambil documentary. Okay, bahasa Melayu. Sebab ni bahasa ni kita pilih supaya dia sebenarnya dia boleh create juga dialog secara auto pun boleh, ataupun kalau kita nak adjust nanti pun boleh juga. Okay, ni adalah size video yang kita nak. Kemudian kamera ni terpulang pada kita nak macam drone ke apa-apa, whatever lah, semua ada kat sini. Katakan kita pilih default saja, director choice. Scene tadi kita pilih 3. Shot dia kita letak auto pun boleh, ataupun kita nak berapa shot pun boleh ada kat sini, tak apa, tak ada masalah. So letak 3 hingga 4. Model kita boleh pakai macam-macam model lah, model grok ke, flow ke apa, supaya dia ni nanti sebenarnya dia akan menghasilkan prompt. So prompt yang terhasil dekat sini lah yang kita letak dekat kita punya AI untuk buat video. So kita generate storyboard. Ni dah siap ulat air. Ni cerita ulat air kan. Nampak tak sebelah ni dia punya prompt dia. So tadi saya minta 3 scene, so dia dah buat 3 scene lah. So kat sini nampak tak? So kalau kita sendiri nak prompt untuk menghasilkan macam ni memang susah. Jadi sebenarnya tadi saya letak ulat air saja kan, tapi kita boleh panjangkan. Kalau kita nak panjangkan cerita dia lah, mungkin kita kata ulat air sedang mengembara ke, ataupun ulat air sedang menetas ke apa ke, terpulang pada kita. So apa yang kita nak buat seterusnya adalah kita copy scene ni. Kita copy ni, copy sini, kita masukkan dalam kita punya AI untuk buat video. Contohnya saya pakai flow sekarang ni saya pakai flow. So masukkan dekat sini. So generate saja. Saya sendiri sebelum ni memang masalah utamanya adalah nak fikir apa prompt, macam mana nak prompt kan. Kita tahu jalan cerita. Contohnya seorang yang menghadapi sembelit tergesa-gesa pergi ke tandas. Kita nak buat benda tu, okey lah, jalan ceritanya kita tahu, tapi nak promptkan benda tu kita tak tahu. Jadi Nano Storyboard ni tadi dia settlekan masalah tu. Dia tolong kita hasilkan detail prompt tersebut. Okey, jom kita tengok video ni macam mana. Di kolam kecil ini, dunia adalah medan pertempuran. Inilah sang penghela nafas, ulat air, yang setiap saat perlu menyambung nyawa melalui tiup kecilnya ke permukaan. Story yang nombor 1. Okey, story yang nombor 2 kita ambil sini. Kita bawa dekat flow juga, kita generate lagi. Okey, ni scene yang kedua Tadi scene yang pertama. Ni scene ancaman yang kedua. Sentiasa ada. Setiap bayangan, setiap riak air
boleh menjadi detik akhir. Dia mesti hilang. Ancaman sentiasa ada. So detail-detail dia, kalau macam contoh dia punya skrip kan, apa semua kan, kita boleh tukar dalam ni. Nampak tak? Dalam ni dia punya ni skrip ni, kita boleh tukar-tukar. Kita boleh tukar-tukar skrip ni dalam ni. Okay. So tadi saya terlupa kalau kita nak watak yang konsisten, kita download je gambar dekat sini. Kalau gambar ni sesuai lah, okay, kita download je kat sini. So kita tengok yang ni. Ni kita cuba download lah gambar ni. Okay, gambar kita dah download. Kita ambil scene ni, copy, dan kita letak dekat flow. Kita tukar frame to video. Okay, kita boleh ambil gambar, upload dulu. Ni gambarnya tadi. Okay, kita ambil portrait, crop. Dia tengah upload. Dah ada. Okay, letak ni dia punya prompt tadi. So kita generate. So video yang dah siap ni kita boleh download lah dulu, sebab kita nak jadikan cerita. Dia sebenarnya benda ni kita nak jadikan cerita. So ni tadi saya pilih 3 scene. Kalau anda nak buat sampai 5-6 scene tu pun boleh juga, tak ada masalah. Tengok dia dah jadi. Kegelapan. Setelah melalui kegelapan, kini tiba waktunya. Bukan lagi ulat air yang tunduk pada permukaan, tetapi makhluk yang kegelapan. Dah dapat semua video ni, terlupa pula download. Okay, so kita boleh hasilkan dia menggunakan CapCut ni menjadi satu video. Ni dia tadi story kat bawah ni kan. So kita ambil ni, import sahaja. Okay, terus ada kat bawah. So kita tengok macam mana. Di kolam kecil ini, dunia adalah medan pertempuran. Inilah sang penghela nafas, ulat air, yang setiap saat perlu menyambung nyawa melalui tiup kecilnya ke permukaan. Ancaman sentiasa ada. Setiap bayangan, setiap riak air, boleh menjadi detik akhir. Dia mesti hilang. Kegelapan. Setelah melalui kegelapan, kini tiba waktunya. Bukan lagi ulat air yang tunduk pada permukaan, tetapi makhluk yang... Nampak tak? Dia dah jadi satu cerita yang menarik. Lepas tu anda bolehlah potkan cerita tu. Tapi anda kalau macam dia tak berapa smooth, apa yang anda boleh buat adalah anda adjust dalam ni. Sama ada aksi ni boleh adjust juga, ataupun anda adjust dia punya skrip. Macam-macam lah. At least dekat sini dia dah berikan anda prompt dia. Cuma anda boleh adjust ikut anda punya keperluan. Okay. So itulah dia cara kita menggunakan nano storyboard ni untuk menghasilkan prompt untuk kita punya video. So kalau anda nak dapatkan nano storyboard ni, anda boleh tengok dekat description dekat YouTube ni.